Seterusnya anak, kita lihat pula bahagian yang ketiga. Kalau sudah faham mad jari munfasil, kita tengok bahagian ketiga pula, iaitu nama, cuba ikut. Mad silah tawilah. Cuba. Mad silah tawilah. Kita lihat misalnya pula macam mana. Ini misalnya anak. Grafik ya. Falahu ajruh. Cuba ikut. Falahu ajruh. Tengok grafik kita ya. Ya, catat misal ini. Lagi sekali. Falahu ajruh. Falahu ajruh. Ini kita dapat baris depan hanya anak ya. Cuba lihat yang misal yang kedua. Fi hukmihi ahada. Fi hukmihi ahada. Kali ini kita nampak ha ni baris bawah pula. Tadi depan, di bawah. Tengok grafik. Fi hukmihi ahada. Lagi. Fi hukmihi ahada. Setelah anak catat, cuba kita perhatikan. Di sini kita dapat ha anak. Dalam bahasa Arab dengan ha dhamir. Ha dhamir dalam bahasa Arab, ia menunjukkan ganti nama bagi seorang lelaki yang gaib. Orang yang ketiga. Ya, dalam bahasa Arab, dalam grammar dia, dia kena ganti. Dia punya, falahu baginya. Dia tak sebut nama. Ha tu sudah ganti nama. Selalu ha ni kita dapat sama ada baris depan atau baris bawah. Baris atas tak ada. Dalam hukum mad silah tawilah, tak ada baris atas, tak ada. Baris depan atau baris bawah. Dia terletak di tengah-tengah kalimah. Ya, tengah kalimah antara huruf yang berbaris. Sebelumnya berbaris, kemudian lepasnya berbaris. Cuba kita tengok misal tadi. Falahu ajruhu, ha, sebelumnya lam tak? Lam berbaris. Kemudian lepas ha, ada hamzah, ajruhu juga berbaris. Itu dia kata ha dhamir. Inilah ketika dia kata mad silah tawilah. Tapi apa syaratnya anak? Nanti setiap orang terangkan. Itu baris depan tadi. Lihat pada misal yang kedua baris di bawah pula. Fi hukmihi ahada. Sebelum ha, kita dapat mim, ada berbaris. Lepas mim, hamzah pula berbaris juga. Jadi terletak di antara dua huruf yang berbaris, tapi selepas saja ha, mesti huruf hamzah. Kalau tidak akan dia jadi mad silah qasirah. Tapi bila ada hamzah, itu yang katakan mad silah tawilah. Dapat kita kenal anak ya, setiap ha yang terletak di tengah antara dua huruf yang berbaris. Kita dapat kenal dah. Dia boleh dibaca juga dengan dua wajah. Cuba ikut. Berapa? Dua wajah. 4 dengan 5. Bila? Ketika wasal. Tapi kalau wakaf anak-anak, tak ada bunyi mad. Hilang langsung semuanya. Cuba tengok. Cikgu sekarang baca dengan wasal. Falahu ajruh. Cuba semua. Falahu ajruh. Ini wasal. Ada 4 dengan 5 boleh baca. Kalau berhenti, falah. Cuba. Falah. Tak boleh baca falahu. Kalau berhenti, falah. Begitu juga fi hukmihi kalau terus. Fi hukmihi ahada. Cuba. Fi hukmihi ahada. 4 atau li? Kalau berhenti, fi hukmih. Cuba. Fi hukmih. Jangan baca fi hukmihi. Alhamdulillah, anak telah faham. Jadi apa yang kita faham sekarang anak? Kita faham sekarang 3 mad. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah. Semua baca panjangannya sama 4 dengan 5 ketika wasal. Semua yang 45. Yang boleh ketika wakaf hanya satu saja mad wajib muttasil. Dia boleh 4, 5 dengan 6. Mad jaiz munfasil tak boleh wakaf. Kalau wakaf dia bunyi 2 harakat saja. Mad silah tawilah tak ada bunyi harakat. Itulah sebab dia anak. Kita dapat kenal 3-3 ni masuk dalam satu kategori. Kerana panjangnya 3-3 semua sebab kerana hamzah. Mad muttasil panjang kerana hamzah. Mad jaiz munfasil panjang kerana hamzah. Mad lagi silah tawilah kerana
Hamzah. Sebab itu dia sama bacaannya. 4 kalau jumpa sini 4. Kalau baca 5, semua 3 kalau kita tengok teratur dalam satu ayat. Kalau yang pertama 4, semua 4. Kalau yang pertama kita 5, semua 5. Kalau yang itu dia, 2 ya. Alhamdulillah. Anak sudah faham 3 mad ini. Mad wajib muttasil. Apa lagi? Mad jaiz fasil. Mad apa lagi? Mad silah tawilah. Baik, cikgu nak bagi satu ayat. Cikgu nak tengok kenal. Ada tak sini mat yang kita boleh? Dengar tengok baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kepada kita punya grafik. Wa min ayatihi an khalaqa lakum. Cikgu nak tanya, ada tak apa-apa kita dapat dalam hukum pelajaran? Lagi dengar. Wa min ayatihi an khalaqa lakum. Cuba Zahara. Ada tak apa ayat yang kita baca sekarang dalam hukum ni? Ada cikgu. Ada. Pada ayatihi an Apa mat? mat silah tawilah. Tepat. Mat silah tawilah. Ketika bacaan wasal ke baca waqaf ini? Ketika bacaan wasal. Wasal berapa harakat? 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Tepat anak. Dia sudah kenal. Baik, ketika bacaan waqaf macam mana Mas Surah? Bacaan waqaf. Nak berhenti. Bunyi ayatih. Tak boleh dengan mat. Tak boleh dengan mat. Matikan dia punya apa? Dia punya ha-nya dimatikan. Bagaimana anak ya? Kalau cikgu tanya boleh dapat? Kita dapat kenal. Cuma cikgu nak terangkan sikit kalau anak-anak belajar Resam Usmani, kalau baris bawah ha-nya itu ada ya terbalik. Tengok anak ya. Ayatihi. Sini ada macam ni ha. Ayatihi. Ada terbalik ni. Kalau di depan ada waw. Macam innahu. Ada waw ujungnya ni. Ini kita dah dapat dah nak. Dah kenal lah. Tapi kalau resam imla'i tak ada tanda ni. Itu susah sikit. Itu kita mula baca resam Osmani punya. Quran ni itu. Tanda ni menolong kita. Mari waharakan. Baik, satu ayat lagi ada. Cikgu tengok. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kama amanan nasu qalu anu'minu. Satu ayat. Dengar apa kita boleh dapat sini, Mat. Kama amanan nasu qalu anu'minu. Cuba kita tanya kepada Mak Izzat. Apa hukum yang kita sedang pelajari dapat di sini? Dapat hukum mad jaiz munfasil itu. Ya, mad jaiz munfasil. Di mana? Pada kalimah kama amana. Tepat, betul. Mad jaiz. Satu saja ke lain tak ada? Ada 2 je. Apa dia? Yang kedua, qalu anu'minu. Betul. 2 ada mad jaiz. Makta, kita soalkan dia. Bagaimana kenal ni kata mad jaiz? Betul ke? Macam mana kenal? Setiap mad bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah, cikgu. Setiap hamzah, mad jumpa dengan 2 kalimah. Mana yang kalimah pertama sini, Kama? Kama amana. 1. Yang hamzah mana? Yang mana 2 kalimah ni? Kama 1. amana. 2. Lagi 1? Qalu 1 kalimah? anu'minu. 2 kalimah. Alhamdulillah. Baik. Muhammad Amin pula. Bagaimana bacaan wasal kita nak berapa wajah ini? Cuba. 2 wajah itu. 2 wajah. Macam mana? Kalau yang pertama? 4 atau 5 harakat. 4 harakat. Sekarang nak baca 4 yang pertama. Macam mana? Kama amana. 4 harakat itu. 4. Habis yang kedua, qalu? 4 harakat juga. Cuba bacakan terus. Sama-sama dia nak tengok. Kama amanan nasu qalu anu'minu. 4 sama 4. 4. Baik, ada wajah lagi lain? Ada itu. Ya? Yang 5 harakat. 5 harakat cuba. Kama amanan nasu qalu anu'minu. Boleh baca 6 tak? Tak boleh aku. Kenapa? Kena Siapa dapat jawab? Kenapa tak boleh baca 6? Kita kepada Taha. Tengok mata. Kenapa boleh baca 6 tak? tak boleh. Kenapa? Kerana dalam 2 kalimah. Tak betul jawapannya. Boleh baca 6? Tak boleh aku. Kenapa? Uh, Hamzah bukan di hujung kalimah. Kalau Hamzah di hujung kalimah baru boleh baca 6. Hamzah di tengah-tengah. Macam mana Hamzah di... Tak ada. Kama tu tak ada. Itu dah anak. Kita nak faham baik-baik. Yang boleh baca 6 harakat. Ya. Kalau Hamzah dalam satu kalimah. Bolehlah. Ini boleh wakaf jadi
2 harakat saja kama. Ingat anak. 2 harakat tak boleh baca 6. Kita baca kama, tak boleh kama, tak boleh. Ingat anak ya. Berhenti. Kama. Qalu. Tak boleh baca harakat. Kerana hamzah lain. Lain kalimah. Kama lain kalimah. Alhamdulillah. Rakan anak semua dapat memberi jawapan. Cuma sedikit saya tidak tepat lagi. Untuk perhatian anak-anak dan para penonton semuanya kita dah betulkan. Ingat tak anak-anak? Dari pelajaran kita yang lalu. Anak-anak telah pun mengetahui dan mengenal cara 3 hukum ini. Yang bersamaan. Satu kategori dia. Iaitu mad wajib muttasil. Mad jaiz munfasil. Mad silah tawilah. Cara mengenalnya. Kadar panjang yang perlu dibaca ketika bacaan wasal. Dan juga ketika bacaan waqaf. Kalau kita kenal ke mad-mad ni semua anak-anak, kita akan dapat membaca dengan tepat kitab suci Al-Quran Al-Karim. Sebab itu, tajwid adalah satu perkara yang paling penting dalam baca Quran. Cikgu telah menyediakan juga kali ini beberapa soalan bagi mengetahui bagaimana fahaman anak-anak yang telah diberikan pada pelajaran lalu. Soalan yang pertama, cikgu hadapkan kepada Muhammad Izzat. Cikgu nak minta begini anak. Cuba terangkan satu misal mad jaiz munfasil yang berupa waw. Madnya berupa waw. Bukan alif dan bukan ya. Ya, cuba ingat. Satu misal mad jaiz munfasil yang berupa waw. Cuba. Ini cikgu. Qalu anu'minu. Lagi sekali. Qalu anu'minu. Kita lihat pada grafik ini. Betul tak misalnya anak? Waw dikatakan menjadi mad. Betul. Ya? Itulah. Qalu. Waw itu jadi mad. Qalu anu'minu. Qalu anu'minu. Tepat. Mad jaiz munfasil. Kepada Taha. Kita tujukan pula misal alif. Yang menjadi mad pada mad jaiz munfasil. Cuba Taha berikan. Ala innahum. Lagi sekali. Ala innahum. Lihat grafik kita. Betul tak anak? Ala innahum. Ala itulah mad. Alif menjadi mad. Betul anak. Ini juga tepat mad jaiz munfasil. Kali ini cikgu minta pula mad jaiz munfasil yang berupa ya yang menjadi mad. Kita tujukan soalan ini kepada Muhammad Amin. Cuba beri misal ya menjadi mad. Fi ahsani. Fi ahsani katanya anak. Betul atau tidak? Lagi sekali cuba. Fi ahsani. Fi ahsani. Lihat pada grafik kita. Betul ya. Yang menjadi mad. Inilah 3 misal yang diberikan tepat. Yang dikatakan mad jaiz munfasil. Artinya bila seorang dapat memberikan misal, dia dapat tahu hukumnya lah. Kalau tak dapat beri misal, berarti tak tahulah hukumnya. Baik dari segi waw atau ya atau alif. Baik, soalan yang keempat. Cikgu tujukan kepada Suhana pula. Kali ini cikgu minta hukum lain pula. Hukum mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Cuba berikan satu misal. Apa saja di antara baris depan atau baris bawah tak apa. Cuba. Misalnya, wama yudillu. Kenapa panjang wama? Boleh panjang sampai berapa harakat? Kita dah tahu mad asli tak? 2 harakat. Lagi sekali cuba. Wama yudillu bihi illal fasiqin. Lagi sekali. Wama yudillu bihi illal fasiqin. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Betul tak misalnya agaknya? Kita tengok kepada grafik kita. Itu dia anak. Kita dapat, kita sini ada ha. Selepas bihi tadi anak ya. Inilah. Dia katakan betul. Mad silah tawilah. Tepat anak. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Mad silah tawilah. Cuma cikgu nak tanya lagi kepada Mastura,
bagaimana kita nak kenal mad jaiz munfasil? Tentu ada beza dengan mad silah tawilah ni. Cuba terangkan bagaimana kenal mad jaiz munfasil. Ya cikgu, apakala huruf mad di kalimah yang lain bertemu dengan hamzah di kalimah yang lain? Itu jawabnya katanya. Mad jaiz munfasil bila kalimah mad yang lain, hamzah kalimah yang lain. Apa artinya? Cuba terangkan lagi. Artinya cikgu, huruf mad di akhir kalimah bertemu dengan huruf hamzah di awal kalimah. Itulah dia anak jawapan Mastura tadi. Apa kata dia anak? Huruf mad di akhir kalimah, huruf hamzah di awal kalimah. Itulah cara mengenal mad jaiz munfasil. Tepat jawapannya. Seterusnya kita bertanya pula kepada Zahara anak-anak. Bagaimana dengan cara bacaan mad jaiz ini tentang wajah-wajah dia? Cuba kita terangkan bagaimana. Ya. Ketika bacaan wasal harus dibaca dengan 2 wajah cikgu. Ya. Iaitu sama ada dengan 4 atau 5 harakat. Ketika bacaan wasal. Tapi kalau kita wakafkan macam mana? Harus dibaca dengan 2 harakat sahaja. Bukan harus mesti baca 2 harakat. 2 harakat. Tak boleh harus lagi. Mesti baca 2 harakat. Tidak boleh baca lebih pada 2 harakat. Kerana tidak ada sebab. Tak ada jumpa dengan hamzah. Jadi balik macam mad apa? Mad asli. Mad asli. Qalu ala wa fi. Ingat anak, dalam baca satu biyah, 4 adalah lebih utama kalau kita dapat bacaan lawaj wasal. Boleh baca 5, tapi 4 adalah lebih afdal lagi. Ya? Seterusnya anak, ada lagi soalan untuk bagaimana kita nak kenal mad-mad ini kepada Muhammad Izzat pula. Cuba Muhammad Izzat kenalkan mad silah tawilah dan cara bacaannya sekalian cikgu nak tanya. Ya? Cikgu nak tanya dulu bagaimana kenal mad silah dulu. Apakala hak dhamir terletak pada pertengahan antara 2 huruf yang selepas ha huruf hamzah? Bagaimana anak? Apakala terletak hak dhamir katanya? Dia terletak antara 2 huruf yang berbaris. Selepas tu huruf baris tadi, selepas ha tadi ada huruf hamzah. Itu dia kata mengenal mad silah tawilah. Tepat ya? Asal kita nampak ada tadi mad ha tu terletak antara 2 huruf berbaris, tapi selepas ha ada hamzah. Sebab kita tawilah tu. Ketika ini barulah dikatakan mad apa? Silah tawilah. Baik, kepada Taha. Bagaimana kadar panjang mad silah tawilah pula macam mana? Cuba. Bacaannya hanya panjang ketika wasal, 4 atau 5 harakat. Ketika baca wasal, macam baca terus. Sebagaimana kita wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Wa ma yudhillu bihi. Itu dia. Baik, kalau wakaf kita berhenti berapa pula harakat? Kita tanya kepada Amin. 2 harakat cikgu? Boleh? Boleh. Kita berhenti wa ma yudhillu bihi. Boleh ya? Tak boleh. Itu macam mana betul? Boleh tak boleh? Dimatikan hanya. Itu dia. Tengok jawapan lu tak tepat. Dia kata boleh 2 harakat. Wa ma yudhillu bihi. Boleh pula berhenti begitu. Ketika wakaf tak ada mat langsung. Ingat. Wa ma yudhillu bih. Berhenti terus. Tak ada. Ketika wasal 4 dengan 5. Ingat dalam bersama Usmani dia ada tanda panjang. Waw kecil tu dia panjang. Selepas tanda tu ada panjang. Itu tanda dia 4 dengan 5. Ada waw kecil kan macam ha. Begitu kalau hu kan. Ini dia. Ada bunyi panjang sikit. Kalau bihi, sini. Dia ada sini begitu sikit. Inilah arti tanda panjang. Resam Usmani anak, kalau kita baca itulah ada tandanya. Ada waw kecil, ada panjang atasnya tanda. Begitu juga ia ada panjang sedikit sininya. Itu kita tengok grafik nanti, anak boleh nampak. Alhamdulillah, anak telah memfaham tentang mad jaiz munfasil dengan soal jawab yang telah diberikan. Seterusnya anak, kita masuk kepada bagi keempat. Namanya mad arid lissukun. Cuba ikut semua. Mad arid lissukun. Tengok grafik kita bagaimana dia kata mad arid lissukun. Lagi sekali semua. Mad arid lissukun. Cuba. Mad arid lissukun. Alhamdulillah. Itu bahagian yang keberapa? Yang keempat. Kemudian kita sambung kalau dapat nanti. Yang kelima kita ada beradik juga sama. Madlin. Cuba. Madlin. Ini yang kelima anak-anak ya. Kita ambil ke mad arid sukun dulu.
Apa misalnya anak? Cikgu nak bagi dulu. Cuba anak lihat. Iqabun. Cuba. Iqabun. Cikgu nak tulis. Iqabun. Cuba bagi ikut semua. Iqabun. Berapa alif anak-anak? Lepas tu nak berapa ya pula? Cuba. Azimun. Cuba. Azimun. Berapa ya pula? Nak tunjuk yang ke anu pula. Berapa waw? Ya'lamuna. Ya'lamuna. Tiga dia. Cuba dia bagi anak. Yang pertama, cuba ikut semua. Iqabun. Iqabun. Azimun. Azimun. Ya'lamuna. Ya'lamuna. Kalau kita baca terus anak, tentu anak tahu ni man apa? Man as. Iqabun. Azimun. Ya'lamuna. Man asli kalimi. Dua harakat boleh lebih? Tak boleh. Bila dia boleh jadi man arid sukun? Ketika waqaf. Ketika kita berhentikan dia, baru dia jadi man arid sukun. Cuba kita waqaf. Cuba nak tengok. Iqab. Cuba. Iqab. Azim. Azim. Ya'lamun. Ya'lamun. Apa yang kita faham sekarang anak? Ketika wasal, mad asli. Ketika waqaf, baru dah jadi mad arid lisukun. Macam mana kita nak kenal sekarang anak? Kenalnya apabila mad. Mana mad? Itu iqab. Bertemu dengan satu huruf yang diwakafkan, dimatikan. Dimatikan kerana waqaf. Dia bukan ada mati. Asalnya baris dua. Kemudian kita matikan dia. Inilah yang dikatakan mad arid lisukun. Arid apa arti? Mendatang. Sukun, mati. Baru mendatang. Baru datang kerana waqaf. Kalau baca terus, bukan arid sukun. Begitu juga azimun. Kalau baca terus, bukan. Kalau berhenti, azim. Tengok, ya jadi mad. Jumpa sama satu huruf yang diwakafkan, kita berhentikan dia, maka dia kata sukun. Begitu juga ya'lamuna, ya'lamun. Jadi pengenalan macam mana? Apabila mad bertemu dengan satu huruf di akhir kalimah, ketika dia wakafkan dia, maka dia mati. Itu kata man arid lisukun. Berapa wajah ada? Apa arti wajah? Berapa cara bacaan ada? Ulama mengatakan ada 3 macam bacaan. 3 macam bacaan. Nombor 1, qasar. Cuba ikut semua. Qasar. 2 harakat. Tawassud. Tawassud. 4 harakat. Tul. Tul. 6 harakat. Kita boleh baca 3 wajah. Boleh baca 2 harakat. Boleh baca 4 harakat. Boleh baca 6 harakat. Cuba anak-anak dengar. Cikgu baca semua ikut. Cikgu nak baca 2 dulu. Cuba kata iqab. Cuba. Iqab. Azim. Azim. Ya'lamun. Ya'lamun. Berapa harakat ni? 2 harakat. Cikgu nak baca 4 sekarang. Iqab. Iqab. Azim. Azim. Ya'lamun. Ya'lamun. Berapa harakat? 4 pula. Cikgu dah baca 6. Lebih panjang sedikit. Iqab. Iqab. Azim. Azim. Ya'lamun. Ya'lamun. Boleh 3 wajah. Pilihlah anak-anak. Apa nak wajah? Nak ambil 2-2, nak ambil 4-4, nak ambil 6-6. Semua kita boleh baca ni. Tapi ingat, kalau kita baca yang pertama 2, semua ikut 2. Ini husnul adab. Kalau baca yang pertama 4, kalau dalam satu ayat tu ada mad, ada sukun, ada 3, 4, 5, semua satu ayat. Kalau baca 4, semua baca 4. Kalau baca 6, semuanya 6. Jangan lupa anak ya. Cikgu akan bagi beberapa misal nanti. Terus kita masuk bahagian yang kedua, iaitu dalam hukum ini juga. Ya, ini yang kelima lah. Pada ayat 11 mad yang kelima punya. Madlin namanya. Cuba ikut semua. Madlin. Perhatikan grafik. Madlin. Madlin. Ya.
Bagaimana misalnya anak? Cuba cikgu tulis sekarang. Mad lin pula lain pula dia punya tulisan. Apa pula kita nak kenal dia macam mana? Yang pertama tengok. Min khauf. Ini dia. Min khaufin. Itu berupa apa? Waw. Yang kedua berupa ya pula cikgu nak tulis. Quraish. Quraishin. Ini mati ya. Min khaufin. Ini mati semua. Ini misalnya. Cuba ikut baca semua. Min khaufin. Min khawfin. Quraishin. Quraishin. Lagi sekali. Tengok grafik. Min khaufin. Min khawfin. Quraishin. Quraishin. Apa yang kita dapat sekarang? Kita dapat huruf waw. Mati. Dahulunya baris atas. Bukan baris depan. Kalau baris depan dia jadi mad tabi'i. Kalau baca terus, kalau kita berhenti jadi mad arid sukun. Min khuf. Kali ini lain pula. Waw mati dua baris atas. Begitu juga Quraishin. Ya mati dulunya berbaris di atas. Inilah dikatakan mad lin kalau diwaqafkan. Kalau tak berhenti bukan mad lin. Ingat. Kalau kita baca terus min khaufin tak ada mad. Quraishin yang jadi mad ni ketika waqaf berhenti. Cuba ikut lagi sekali. Min khauf. Cuba. Min khawf. Quraish. Quraish. Jadi kita tahu cara mad lin apabila waw ataupun ya mati dahulunya berbaris di atas dan diwaqafkan di akhir kalimah. Baru dia namanya mad lin. Apa arti mad lin anak? Lin tu apa artinya? Lembut. Mudah. Senang dibaca dengan begitu mudah. Hurufnya berapa? 2. Waw dengan ya ketika mati dulunya baris di atas. Seperti misal min khaufin apa semua. Tapi kalau baca terus anak-anak, jangan kata mad lin. Katakan, cuba ikut. Harfulin. Harfulin. Tak ada mad. Ya? Khaufin. Jangan khaufin. Quraishin. Tak ada bunyi langsung mad sana. Mad dua harakat tak ada. Tak ada jadi mad. Alhamdulillah. Jadi anak telah faham bagaimana cara mengenal mad lin apabila dua huruf ini, waw dan ya, mati di hurufnya baris apa? Di atas. Kemudian bertemu dengan satu huruf yang di akhir, hentikan, diwakafkan. Itulah namanya mad lin. Jadi beza dengan mad lin apa? Dia juga boleh baca dengan 3 wajah. Berapa wajah? 3. 2 boleh baca. 4 boleh baca. 6 boleh baca. Cuba sekarang kita baca dengan 2 harakat. Cuba. Min khauf. Cuba. Min khawf. Berapa harakat? 2. Quraish. Quraish. Berapa harakat? 2. Cuba nak baca 4. Dengar. Min khauf. Min khawf. Berapa harakat? 4. Quraish. Berapa? Quraish. Ikut semua. Quraish. Berapa harakat? 4. Cikgu nak baca 6. Min khawf. Min khawf. Quraish. Quraish. Berapa harakat? 6. Boleh baca 3 macam. Nak 2, nak 4, nak 6. Tapi ingat juga. Kalau baca yang pertama 2. Semua kita baca 2. Kalau baca 4 semuanya 4. Kalau baca 6 semuanya 6. Cuba. Sekarang ada beberapa misal. Cikgu nak tunjukkan ni mat apa nak tanya. Cikgu baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Waturi sinin. Lagi cikgu baca. Wattin wazzaitun. Waturi sinin. Dalam misal ayat ini, cuba Zahra, apa kita dapat dalam mad? Kita dapat hukum mad arid li sukun, cikgu. Tepat berapa ada sini mad arid sukun? Ada 2. 2 saja. Wattin, wazzaitun, waturi sinin. Betul 2? 3. 3. Bukan 2. Yang pertama wattin, yang kedua zaitun, yang ketiga waturi sinin. Macam mana? Berapa wajah kita boleh baca Mas Turah? Kita boleh
baca 3 wajah, cikgu. Cuba. 2, 4 dan 6 harakat. 6 harakat. Kalau cikgu baca yang pertama wattin 4, bagaimana yang kedua? Sama juga 4. Mesti 4. Boleh tak terangkan kita kenal ni mat ni? Boleh? Kita tanya soalan. Cuba. Ia dapat dikenal kerana huruf mat dimatikan di akhir kalimah. Huruf mat bertemu dengan satu huruf yang diwakafkan di akhir kalimah. Wattin, wazaitun, waturi sinin. Dapat jawapan semua ni. Kita lihat perkara pula sini sebelah ini bagaimana. Cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Cuma Izzat berterangkan apa dia kita dapat di sini. Terdapat hukum matlin, cikgu. Matlin. Berapa ada matlin sini? Terdapat 2. Cuba tunjukkan. Li'ilafi Quraisy. Yang mana satu? Ya. Ila ke Quraisynya? Quraisy. Satu. Yang kedua? Yang kedua, was-sayf. Wasaif. Tepat. Ada 2 saja matlin di sini. Baik, kita tanya pula kepada Taha. Berapa wajah boleh baca sini yang matlin? 3 wajah. Cuba terangkan. 2, 4, 6 harakat. 2 boleh baca, 4 boleh baca, 6 boleh baca. Cuba kita tanya kepada Pak Amin. Cikgu sekarang baca Quraisy 4 harakat. Bagaimana yang kedua Saif berapa harakat? Kena 4 harakat juga. 4 juga. Kalau cikgu baca 2 yang pertama? Yang kedua 2 harakat juga. 2 harakat. Kalau baca 6? 6 harakat. 6 harakat. Alhamdulillah. Dengan jawapan-jawapan ini berarti rakan anak telah faham tentang mad ada sukun dan juga maddul lin. Jangan lupa anak. Cikgu akan persoalkan lagi segala mat-mat yang telah kita belajar ini. Ada 6 dah kita ambil. 5 ya? 5 soal. 5. Hingga kita bertemu. Cikgu ucapkan lagi. Selamat maju jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.